Intern. Baru lagi. Ni first day ni. Nervous sikit eh. Okay. Hello guys, welcome to my channel. Sesuai dengan tajuk, hari ni kita first day intern lah. Takut sikit lah. Agak takut sikit. Tapi kita dah jalan dalam sebab banyak budak sekolah nak pergi ke arah bandar. So kita ikut jalan tengah, jalan dalam. Tengok budak sekolah ni pun banyak. Dia tak banyak lah. Kat bandar tu banyak sekolah. So nasib baik lah, sekarang pun pukul 7.30 kot. Budak bersih lagi pergi sekolah. First day intern tau. Selepas berapa tahun belajar. Dah berapa tahun Ya, dah sekolah dulu. Kira sekolah tak pernah kerja lagi. Kerja main-main je lah. Macam cuci pinggan mangkuk macam tu je lah. Itu pun dengan saudara. So pressure tak banyak sangat. Hari ni first day tu. Risau sikit. Sejuk pagi ni, bulan puasa ni panas betul lah. Dekat rumah tu dah macam orang kata boleh beruap rumah tu. Memang macam kena panggang lah. First day pergi company. Agak kena beritahu apa Nama diberi, boleh panggil, umur, lagi apa? Tak tahu lah. Tinggal dekat, jam. Kita slow sikit. Okay, kita tu berhenti. Nice, thank you ya kereta. Aduh baik. Tu lah masalah jalan kampung. Pagi-pagi dah bau tarik lembu lah. Bau tarik lembu okey lah daripada bau asap kereta kan. Kereta apa? Toyota Passo ada wujud kereta ni. Tak pernah tahu lah. Dah sempit. Kita bagi dia sebab motor dia lagi laju. Dia orang pergi kerja lah. Au. Sakit benda siap. Benda tu. Aduh. What the heck? Aduh sakit. Benda tu. Pas dia ada benda terbang nampak dalam kamera tadi. Sakit tak tahu benda besar. Macam orang kata apa? Kumbang tanduk. Benda besar yang penting. Ada budak baling batu keras pula aku rasa. Budak sekolah baik siang. Budak sekolah bawa LC tu. Aku bawa Honda Wave 110 Merah lagi kat depan tu. Lepas tu kita sampai ke depan tu, dia dah hijau. Hopefully. Ya. Op. Betul dah hijau. Cepat. Aduh, kereta tu boleh. Sempat. Lemak jam pula. Patut gerak 7.40 Okey. Kalau ada orang tanya kenapa tak bawa V-Strom kuda hitam tu pergi ke tempat kerja, esok je lah kita bagi tahu kenapa. Hari ni kita fokus dulu lah. First day apa benda kena buat apa yang agak tengoklah balikkan kita bagi sambung lah. Mak kau ni nak belok pula. Line clear. Alah dah klip. Tak apalah. Relax ya. Laju pun saya tak berhenti kak. Sayang lah, depan tu dah hijau, sini merah. Jadi mesti ni hijau, lepas tu depan tu merah pula. Tadi sakit lagi lah. Asal ada benda batu ke apa benda tadi. Sakit dah ada. Dia jalan je Kita tunggulah, kita ikutlah Depan ni sekolah je kan. Dah silap traffic light sekolah je depan Suatu je dah tak ada budak sekolah masuk. Melainkan kalau dia orang jenis yang datang lambat lah. Yang kalau perhimpunan pagi tu mesti berdiri. Orang lain duduk kat perhimpunan, dia berdiri kat depan. Tak ada lah. Alamak nak terkencing lah. Takkanlah mesti dah masuk tandas dulu tu. Sini memang jam. Sini ada jam sikit Aduh, kenapa kita tak ada belah sana kan? Harap tengah ni ada ruang lah. Semoga. Aduh, nak menyelit ni takut tak. V-Strom dengan motor ni lagi susah nak menyelit. Sebab motor ni rendah, lepas tu tinggal capang. Dia punya telinga capang sikit lah. Okay, fokus sekejap fokus terlebih dahulu. Telinga dia capang sangat lah. Kena tukar sikit lah. Asyik tukar V-Strom kita tukar sikit kat motor ni. Kita nak belok kanan. Boleh kot. Dah ada motor tunggu dekat depan tu. Tengok macam ni kan. Nice. Perfecto timing. Okay, kita ikut yang motor ni. Jangan rapat lah. Rapat 10 meter.
Kalau dia break tu, tak sempat nak break tu, habis. Cerita lain lah. Rasanya itu masa try pergi ke tempat tu tak jam macam ni kan. Mungkin kita gerak daripada rumah 7.40, ni tadi gerak 7.30. Sambung balik lah cerita ni kan. Kita intern. Dah lama dah lama. Orang kata dah lama belajar lah. Dah lama lah belajar Akhirnya intern juga. Dah nak masuk alam pekerjaan. Harap dipermudahkan segala urusan lah Orang kata dunia pekerjaan ni harsh. Orang kata seksa apa? Teruk macam tu lah. Macam kasar tak ada lembut. Harsh tough semua lah. So benda pun tough. So kena tough lah badan minda dan badan. Dah macam nak masuk polis pula. Apa, insyaAllah lah kita boleh succeed. Kalau rezeki tempat intern ni dapat sambung kerja juga. Tengoklah macam mana environment dia macam mana. Environment okey, kerja pun insyaAllah okey lah. Tak nak kena perform juga ni. Kalau tidak pointer habis ke junam. Kita nak pergi mana Damn. Dah first time aku jalan sesak macam ni kat sini. Biasa pergi KL pun pukul 10 je tu. Mana sesak dah. Ini sesak pula ke sebab minggu lepas ni cuti sekolah. Okay, stand by kiri sebab tak ada Google Map lah. Okay. Masuk sini kan. TVET kan. Ya, betul sekali. Ya, betul sekali. Penuh pula. Ada awet. Minyak dah setengah tau. Baru sekali pakai minyak dah setengah dah. Tadi ada dalam 75%. Okay, selamat tinggal wahai temanku sekalian. Okay, kita sambung sekejap lagi kita sambung balik gang cerita macam mana. Postmortem damn. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until